Kementerian Pendidikan KPM akan menyalurkan sumbangan RM1,000 kepada warganya termasuk guru dan murid yang terjejas insiden kebakaran saluran paip gas di Jalan Putra Harmoni Putra Heights, Selangor. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata setakat pagi ini pihaknya telah mengenal pasti seramai 107 warga KPM yang terjejas termasuk 5 guru dan 102 murid manakala 4 mangsa masih menerima rawatan di hospital. Beliau berkata bantuan itu akan disalurkan secepat mungkin selepas segala data dikumpul dan disemak oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor susulan kemusnahan barangan persekolahan seperti buku teks dan dokumen peribadi. Jadi untuk anak-anak, guru-guru dan kaki tangan Kementerian Pendidikan Malaysia yang terlibat, kita akan berikan sumbangan RM1,000 setiap seorang. Dan ini juga termasuk dengan sokongan-sokongan lain termasuk bantuan sekolahan. Kami dimaklumkan di peringkat JPN tadi ada yang total loss, maknanya barang-barang keperluan untuk ke sekolah memang tidak ada langsung, musnah sama sekali. Fadlina berkata pihaknya juga akan mengaktifkan pasukan konselor dan pasukan sokongan akademik di Pusat Pemindahan Sementara Masjid Putra Heights yang menempatkan mangsa bagi membantu kebersediaan murid menjelang sesi persekolahan yang akan bermula minggu depan.